Ayan bos, mantap kali konten. Aku tak seindah karam yang kau mau. Kita berkelas, kita nak buat sedikit, kita nak buat konten memasak ayam Korea, okey? Kita guna ayam ni je. Ni kita guna ayam ni je. Kita beli di TF tadi. Beli Lotus tadi. Dan lepas tu kita ada serbuk ni kejap. Ni kita ada serbuk ni. Apa ni? Kita ada serbuk ni. Kita ada ni serbuk sos Korea ni. Ni orang beli kita royal dekat EcoShop. Okey, ada. Oh, betul. Ni lah, okey. Sekarang ni jom kita memasak sos je. Ayam boleh lagi royal dah. Kita beli yang siap. Okey. Kita basuh dulu kuali ni. Kita buat sos kan. Basuh. Okey, contoh anak orang itu tak okey, okey. Semuanya biasalah malik, laku, ya dulu je kena roll. Lagi keras. Okey, sekarang ni kita kena apa tu? Kita kena potong dulu bawang putih ni. Kalau bila-bila lah. Kita hacur-hacur ke lah bawang putih ni dulu. Okey, sekarang ni kita kena apa tu? Kena masuk ke bawang putih dulu. Masuk ke bawang putih sebab tak dia selesai lagi buka sos dulu. Okey, kita kena apa tu? Ambil minyak lah sikit, ambil minyak bawang putih dulu. Lepas tu minyak sikit baru dah buka api. Sampai dah dia jadi kuning sikit. Okey, lepas tu kau dah kacau lah sehingga dia kuning dan sebati molek lah. Sehingga sampai lagi kita masuk ke sos balik. Kalau kacau bagi bawang putih tu kuning, nasi tu saya merah ke benda. Okay, kalau bagi dia kuning lah, api tu slow sikit. Okey, sekarang ni lepas tu bawang putih kita pun nak kuning dah. Saya nak kuning sikit lagi nak kuning dah tu. Yang kita akan masuk ke sos lepas ni. Okey, lepas tu kita masukkan sos balik dalam tu. Lepas tu ada sos ni. Bubur sos dulu. Okey, lepas tu masukkanlah air. Ikut suka hati lah kalau nak pekat ke bubur lah air banyak. Kalau nak cari boleh air banyak lah. Okey, lepas tu nak bagi pedas dan nak bagi nampak warna kita boleh sebut cili. Ikutlah nak banyak ke boleh sebotol tu.
Okey, lepas tu kalau kacau-kacau dah sampai di sebelah tu kau try lah. Lepas kau try tu kalau bubur lah kau macam tahu bagi sebut dah bubur lah sebut perasa. Bubur lah 2 sudi, jangan berbanyak sangat, 2 sudi sikit kita tambah balik lah kalau tahu agak. Saya tambah kalau tahu ke tambah. Mungkin tak dumpuh hanya sedari. Kita sambil sudi bubur tu lah, saya rasa bubur tu sikit-sikit ya. Bubur lah 2 sudi gitu kan macam nak masak tambah lah sikit lagi. Okey. Okey, lepas kita dah siap dah sos tutup lah api. Lepas tu kita pun masuk ambil kuali bubur ni kita bagi banyak lah. Bagi dia panas dulu minum. Dia kena buka. Lepas kita nak sesi goreng ayam pula ni. Ayam ni kalau beli je dekat TF ada dah. Dekat TF pula ada Lotus. Kau beli je yang di sini ada. Saya tunjuk supir. Benda mula tadi tu kau beli je yang tu. Ni hang betul je apa dah ni. Okey, sekarang ni kita tengah goreng ayam dah boleh. Woo! Kita goreng tonggi betul goreng ayam dulu. Lepas kita kecil dari sos ni simpan. Kita kecil dari sos ni apa ni? Okey, ada betul siap lah kita sanggup je. Tapi saya pada tak mau kita sudah bagi tahu dah saya lupa nak tunggu bawang putih dulu. Sebenarnya kita tunggu bawang putih dulu baru sos tu tambah air lah. Sebenarnya kita kasih bubur sos dulu. Kau tengoklah sudah hajam mula tu kita okey. Ni kita nak satu lagi. Kita balik lagi ya. Balik. Kalau jadi ni masuk lah. Lepas tu barulah celup lagi. Okey, kalau dia mau tak celup lagi sos ayam Korea. Okey, jom. Okey, lepas tu kalau balik ke air tu kiri kanan kalau akak letak lah bagi dia masuk sampai ke dalam isi lah. Okey, sekarang ni resepi ayam Korea kita dah siap dah. Syabak nanti kau boleh cuba buat dekat rumah nanti. Ini adalah resepi yang paling simple kau boleh cuba buat. Okey. Dan selamat mencuba. Bye bye.